Salam bang, saya dah beli barang dari TikTok tapi belum dapat airway bill. Saya dah contact TikTok tapi tak menjawab persoalan. Okey, untuk kes ni, sebagai pembeli kita memang tak dapat airway bill. Airway bill tu yang macam ni, yang ada nama penghantar dan juga penerima tu. Tapi kita sebagai pembeli, kita cuma akan dapat tracking sahaja daripada TikTok. Mungkin itu kot yang dimaksudkan. So jom kita tengok macam mana kita nak check. Okey, first kali kita ke bahagian setting dan juga privacy dan kita klik order. Okey, selepas tu kita akan masuk dekat bahagian order kita. Kalau barang kita tu belum dihantar, dia akan berada pada bahagian to ship. Okay, kita klik pada bahagian to ship ni dan kita tengok dia sepatutnya 7 ke 8, tapi sebenarnya 7 ni masih lagi belum dihantar. Jadi saya syak dia adalah scammer. So kalau kita klik dekat kerusi ni, dekat bahagian ready to ship tu kan, sepatutnya kalau dia dah hantar, dia akan naik kita punya tracking number kat situ. Tapi kalau dia belum lagi hantar, maka tracking number tu tak akan wujud lah dekat situ. So kalau lah lepas daripada 8 hari bulan, kedai ni masih lagi tak hantar, dia akan automatic refund kita punya duit. Okey, jom kita tengok dekat bahagian yang settle dah sampai tu ada. Okey, jom kita tengok produk ni. Okey, kita boleh tengok yang dekat atas daripada alamat kita tu ada your package was delivered. Ni maksudnya dia ada tracking kita lah, ada nombor tracking. So kita boleh tengok daripada mula sampailah dia dah delivered. Untuk order yang dah ship dan juga order yang dah complete lah, baru ada. Untuk order yang belum lagi di ship ni, dia ada dua keadaan lah. Satu, mungkin seller tu dah kehabisan stok, so dia lambat sikit untuk nak hantar. Ataupun satu lagi, mungkin dia scam. Maksudnya kedai dia mungkin dah pun ditutup, ataupun dia memang buat kedai ni suka-suka aja. Jadi kalau kita nak tunggu TikTok refund, kita kena tunggu sampai habis tarikh yang TikTok bagi ni. Kalau kata kita nak cancel, dekat bahagian bawah sekali tu dia ada butang cancel. Okey, nampak bawah sekali ni dia ada butang cancel. Kat sini kita boleh terus refund dan dapat duit kita. Ada siapa yang tak tahu cara nak refund? Komen dekat sebelah ni.